Pernah tak kita terfikir macam mana sebenarnya seorang murid tu belajar membaca dan menulis? Apa agaknya yang berlaku dalam fikiran mereka? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas persoalan ni dengan cara yang sedikit berbeza. Kita akan lihat teori-teori bahasa ni bukan macam konsep akademik yang pening kepala, tapi sebagai alatan, alatan praktikal dalam kotak peralatan seorang guru. Kita semua tahu kan, setiap murid yang melangkah masuk ke kelas kita tu, mereka semua ada potensi yang menanti untuk digilap. Tapi sebagai guru, kita selalu berdepan dengan cabaran yang sama. Kenapa si A cepat je faham, tapi si B pula perlukan lebih banyak bimbingan? Memahami cara mereka belajar bahasa inilah sebenarnya kunci untuk kita tahu punca masalah literasi mereka dengan lebih tepat. Okey, jom kita mulakan. Cuba bayangkan. Teori-teori bahasa yang kita belajar dulu tu, lupakan sekejap istilah-istilah yang rumit. Anggap je ia sebagai 3 alatan utama dalam kit profesional anda. Bukan lagi konsep abstrak, tapi alat yang betul-betul boleh dipegang. Ada spana, ada pelan tindakan dan ada kanta pembesar. Masing-masing sudah tentu ada fungsi dan kegunaannya yang tersendiri. Ini dia perjalanan kita sekejap lagi. Kita akan mula dengan potensi murid, kemudian kita akan buka kotak peralatan kita tu dan kita belek satu-satu alat yang ada. Sepana behaviorism, pelan tindakan kognitivism dan kanta pembesar mentalism. Dan akhir sekali, kita akan belajar macam mana nak jadi tukang yang paling mahir dalam menggunakan semua alatan ni. Jom kita mulakan dengan alat yang pertama, sepana behaviorisme. Alat ni, fungsi utamanya adalah untuk membina asas yang kukuh melalui tingkah laku yang kita boleh nampak dan ukur. Senang cerita, ia macam kita guna sepana untuk ketatkan skru dan nut asas literasi yang longgar. Jadi, apa sebenarnya prinsip dia? Teori ni yang dipelopori oleh tokoh macam B.F. Skinner kata yang bahasa ni dipelajari melalui proses meniru dan ulang. Prosesnya mudah. Guru bagi satu rangsangan, murid beri tindak balas dan kalau betul, mereka akan dapat ganjaran. Fokusnya 100% pada apa yang kita nampak dari luaran. Macam mana rupa sepana ni bila digunakan dalam kelas? Untuk membaca, ia sangat berkesan untuk bacaan mekanis. Cikgu sebut ba, murid ikut sebut ba, terus dapat pujian, bagus. Untuk menulis pula, ia sangat membantu untuk melatih kemahiran motor halus. Murid salin huruf A berulang-ulang kali, bila dah siap dapat pelekat bintang. Nampak tak? Sangat terus dan berstruktur. Kalau nak dirumuskan, sepana ni memang sangat berkesan untuk aktiviti pemulihan dan kemahiran asas. Hasilnya cepat nampak dan senang nak laksanakan. Tapi ada juga kelemahannya. Cara ni boleh jadi agak robotik, kurang menekankan bab kefahaman dan tak berapa menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis. Okey, kita dah selesai dengan sepana. Sekarang, mari kita ambil alat kedua dalam kit kita, pelan tindakan kognitivisme. Kalau sepana tadi fokus pada apa yang murid buat, pelan tindakan ni pula fokus pada bagaimana murid berfikir dan membina makna dalam kepala mereka. Teori ni melihat minda murid tu macam sebuah tapak pembinaan. Menurut tokoh macam Jean Piaget, murid kita ni bukannya tong kosong yang pasif. Sebaliknya, mereka adalah kontraktor yang aktif membina pengetahuan mereka sendiri. Caranya, mereka kaitkan maklumat baru dengan apa yang mereka dah tahu atau skema dalam otak mereka. Macam menyusun blok-blok Lego. Jadi, macam mana nak gunakan pelan tindakan ni? Contohnya untuk membaca. Kita bukan sekadar suruh mereka baca, tapi kita galakkan kefahaman yang mendalam. Murid baca satu petikan, kemudian kita minta mereka jawab soalan-soalan inference menggunakan peta minda. Untuk menulis pula, ia membantu murid merancang idea yang logik, menyusun isi karangan berdasarkan apa yang mereka dah tahu. Kekuatan utama alat ni, ia memang hebat untuk mengasah pemikiran kritis dan kefahaman yang mendalam. Tapi ada juga cabarannya. Ia perlukan bimbingan yang sangat rapat daripada guru dan mungkin kurang sesuai untuk murid yang asasnya masih goyah dan perlukan sokongan yang lebih intensif. Dan sekarang, alat kita yang ketiga dan terakhir, kanta pembesar mentalism. Alat ni mengajak kita untuk tengok dengan lebih dekat, tapi bukan untuk cari kesilapan. Sebaliknya, ia untuk mencari dan menyingkap potensi berbahasa yang semula jadi, yang sebenarnya dah ada dalam diri setiap murid kita.
Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky ni mencadangkan sesuatu yang wow, menakjubkan. Dia kata, kita manusia ni dilahirkan dengan satu chip bahasa dalam otak kita yang dipanggil peranti pemerolehan bahasa. Ini bermakna bila murid buat silap tata bahasa, itu bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bukti kreatif yang menunjukkan otak mereka sedang aktif cuba membina undang-undang bahasa mereka sendiri. Cuba kita tengok contoh ni. Katakan seorang murid cakap, "Saya sudah makankan nasi." Kalau kita guna kanta pembesar kita tak terus cakap salah. Sebaliknya, kita akan fikir, wah, budak ni tengah bereksperimen dengan imbuhan me-dash-dashkan. Dia sedang menguji satu hipotesis. Nampak tak? Itu bukti kreativiti bahasa dia sedang berkembang. Jadi, apa yang best tentang pandangan ni? Ia mengiktiraf potensi dalaman setiap murid dan membina keyakinan mereka untuk bereksperimen dengan bahasa tanpa rasa takut. Cabarannya pula, ia agak sukar untuk diterjemahkan kepada aktiviti bilik darjah yang berstruktur berbanding dua alat tadi. Ia lebih kepada satu anjakan cara kita berfikir sebagai seorang pendidik. Okey, kita dah pun belak ketiga-tiga alat dalam kit kita. Sepana, pelan tindakan dan kanta pembesar. Sekarang, tibalah bahagian yang paling penting. Macam mana nak jadi seorang tukang yang mahir yang tahu bila nak guna alat yang betul untuk tugasan yang betul. Macam mana kita nak gabungkan semua ni? Peraturannya mudah aja. Guna spana behaviorism untuk aktiviti pemulihan bila murid perlukan latihan tubi untuk kuasai asas. Kemudian, guna pelan tindakan kognitivism untuk pengukuhan bagi membantu murid membina kefahaman. Dan akhir sekali, guna kanta pembesar mentalism untuk pengayaan untuk cabar murid yang dah bersedia untuk jadi lebih kreatif. Ini semua membawa kita kepada 3 tindakan utama untuk jadi guru yang hebat. Pertama, gabungkan pendekatan ikut keperluan murid. Kedua, suaikan strategi ikut tahap mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sentiasa utamakan pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Ayat ni merumuskan segalanya. Guru yang cemerlang bukanlah pengikut mana-mana satu teori secara membuta tuli, tetapi dia adalah seorang tukang yang mahir, seorang artisan dalam bidang pendidikan yang tahu menggunakan setiap alat dalam kitnya dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, ingatlah, seni dalam pengajaran kita bukanlah terletak pada berapa banyak teori yang kita hafal. Sebaliknya, seni itu terletak pada kebijaksanaan kita memilih alat yang mana untuk digunakan dan bila masa yang paling tepat untuk menggunakannya. Kerana itulah yang akan membuka kunci potensi sebenar dalam diri setiap anak murid kita.